Hadis ke-8. Kehormatan seorang Muslim. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan supaya memerangi penentangan manusia sehingga mereka sendiri bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripada tindakan yang diperintahkan kepada aku, melainkan dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Selebihnya, perhitungan terhadap mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pengajaran hadis. Pertama, Islam menekankan kepentingan dakwah secara berhikmah tanpa sebarang paksaan maupun tekanan. Kedua, kehormatan manusia wajib dipelihara kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kemuliaan insan dalam kalangan manusia. Ketiga, semangat masyarakat majmuk yang harmoni menuntut kita menyantuni kepelbagaian dengan penuh kemesraan berpandukan syariat. Keempat, setiap Muslim hendaklah memelihara nyawa dan harta saudara Muslim yang lain selagi mereka menunaikan tanggungjawab dan kewajipan dalam Islam. Kelima, setiap manusia hanyalah dihukum berdasarkan perkara yang zahir pada diri mereka.